Assalamualaikum. Salam diberi ramah dan santun. Tuan pengerusi, hakim bestari, asatizah dihormati, para hadirin semua segak memikat hati. Ayo dengarkan cerita saya, kisah kaum Samud yang ingkar. Mengungkap kembali sirah peradaban Arab kuno, Al-Ula atau kota Madain Soleh yang terletak di daerah Hijr merupakan laluan Syam ke Mekah ini terbina daripada ukiran-ukiran batu besar dan gunung ganang yang dipahat indah menjadikan kota ini sangat terkenal sebagai laluan perdagangan ketika itu. Kawan-kawan, Allah SWT menganugerahkan mereka dengan kekuatan fizikal, kekayaan, kemahiran kejuruteraan dan kehebatan teknologi mengukir dan memahat gunung. Lebih hebat dari kaum Ad. Sehingga mereka rasa sombong, angkuh dan kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mereka lupa apa yang terjadi kepada kaum Ad terdahulu. Mereka terus hidup berpoya-poya, melakukan maksiat, menyembah berhala dan minum arak. Perbuatan mereka ini melampaui batas sehingga Allah murka dan turunlah ayat 74 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha kusuran wa tanhituna al-jibala buyuta fazkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Maksudnya, dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar, kamu jadikan istana-istana dan bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi. Hari ini masih banyak berita pembunuhan yang disebabkan oleh kesombongan dan keegoan menguasai diri. Sehingga kita lupa bahawa Allah Maha Berkuasa. Ya kawan-kawan, janganlah kita berasa sombong dan bangga diri. Contohilah sifat dan akhlak sahabat Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar sentiasa merendah diri. Kawan-kawan, kaum Samud ingkar dan menolak dakwah Nabi SAW dengan angkuhnya kerana rumah-rumah mereka dibina daripada gunung batu dan takkan runtuh jika berlaku ribut dan gempa bumi. Kaumnya mengejek Nabi SAW sambil mencabarnya membuktikan kebenaran kata-katanya itu dengan mengeluarkan seekor unta betina yang bunting 10 bulan dari celah-celah batu. Kaum Samud membunuh unta mukjizat Nabi SAW dan mencabarnya supaya mendatangkan azab Allah. Surah Al-A'raf ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا وَإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Maksudnya, kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan mereka. Mereka berkata, "Wahai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami itu. Jika betul kamu salah seorang daripada rasul-rasul yang diutus oleh Allah." Baru-baru ini berlaku di Kuching, Sarawak, seorang anak menumbuk muka ibunya telah dijatuhi hukuman penjara setahun kerana kehendaknya tidak dituruti oleh ibunya. Oleh itu, kita hendaklah mentaati dan berbuat baik kepada ibu bapa kita agar tidak dimurkai oleh Allah SWT. Kawan-kawan, mendengar berita kematian untanya itu dan cabaran daripada kaumnya, Nabi SAW bersedih dan berkata, "Bergembiralah kamu dan ingatlah
Masa kamu akan tiba dalam 3 hari? Tunggulah azab Allah. Apa yang berlaku selepas itu? Muka mereka bertukar warna. Dari kuning menjadi merah. Dan pada hari ketiga menjadi hitam. Sedalam mereka, azab Allah akan turun. Allah datang ke gelombang bunyi yang sangat kuat, disertakan dengan peti yang menyambar dan gempa bumi. Sehingga kaumnya mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Na'udzubillahi min zalik. Firman Allah SWT, Surah Fusilat, ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda fa'akhazathum sa'iqatul azabil hun. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Maksudnya, dan adapun kaum Samud, maka kami telah memberi petunjuk kepada mereka. Tetapi mereka lebih menyukai kesesatan, kebutaan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar peti azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Kawan-kawan, kejadian gempa bumi di Segama Johor pada 24 Ogos 2025 sudah cukup membuktikan bahawa Allah Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Ingatlah, kemajuan teknologi dan kekayaan material tidak boleh dijadikan lesen untuk bersikap sombong dan melupakan Sang Pencipta. Begitulah kawan-kawan. Peradaban ini dibinasakan oleh Allah SWT akibat daripada keingkaran dan kesombongan kaum Samud yang tidak menerima dakwah Nabi Soleh. Terima kasih daun keladi. InsyaAllah jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.